Ini je dua formula yang boleh digunakan untuk soalan T-film. Dalam formula ni ada N. N ni merujuk kepada N film. Film punya. Jadi dia mesti yang tengah-tengah sekali. Lapisan tengah-tengah. Ini merujuk kepada minimum thickness. Iaitu ketebalan filem ni. The thickness of the film. M is order number. Boleh jadi 0 atau 1. Lambda is the wavelength lah. Bila soalan minta awak cari minimum thickness, kalau formula awak 2NT sama dengan M lambda, M yang awak akan gunakan adalah 1. Nampak je formula dia M lambda guna M1. Sebab kita nak thickness kita bukan kosong. So kena 1 lah. Kalau kita letak kosong, kita akan dapat T kosong. Kalau 2NT sama dengan M tambah 1/2 pula, disebabkan dia ada tambah 1/2, kalau formula ni M dia mesti kosong. M dia mesti kosong untuk dapatkan thickness yang paling minimum. Saya nak ingat formula ni mana satu antiphase konstruktif ke destruktif ke kan. Kalau formula 73 ni kan, 2NT sama M lambda, ini adalah formula untuk antiphase untuk destruktif. Antiphase destruktif. Formula 74 adalah untuk antiphase konstruktif. So ingat ni je, AD, AC, antiphase destruktif, antiphase konstruktif. Lepas tu kalau in phase, kalau soalan tu in phase, then yang ini in phase konstruktif, yang ini in phase destruktif lah. Dia terbalik je daripada antiphase. So soalan ni kita ada glass which is coated with thin film. So glass tu 1.52 and then dia coated, diselaputi oleh satu thin film 1.58. Lepas tu kalau awak lukis lapisan dia, dan awak akan dapati atas sekali air, tengah-tengah film, and then kita ada glass. So ni susunan end dia. Jadi kalau awak buat ray punya phase change atau tak tu, awak boleh nampak yang ini dia terpantul dari 1.58 lagi tinggi dari 1, jadi ada pi radian phase change. Satu lagi ray dia akan terpantul dari 1.52 iaitu lagi rendah dari 1.58, jadi tak ada phase change. So satu ada phase change, satu tak ada phase change, jadi dia adalah antiphase. Okay, lepas tu nak tahu konstruktif atau destruktif, tengok kat sini dia cakap reflect blue light, maksudnya awak nampak warna biru. Bila nampak warna biru, dia adalah constructive interference. So ini adalah antiphase konstruktif. Jadi formula dia adalah 2NT sama dengan M plus half lambda. So dekat sini M nanti kena gantikan 0 sebab kita nak thickness yang paling minimum. Kalau awak ganti 1, then awak tak dapat thickness yang paling minimum lah. Okay, lepas tu N ni mesti N nya tengah-tengah iaitu 1.58. Buatlah gantian sendiri.